Adik Wah lebih X otomotif. Hari ni wajar. Okey, terima kasih semua yang bagi komen, yang tolong saya cekkan apa masalah dekat kereta ni. Okey, memang terbaik kot. Okey, jom poin yang pertama. Tak payah botak tengok hujan-hujan ni. Dah musim hujan jangan buat laju lah. Okey, yang kedua. Dan sharp. Koyak. Okey, yang ketiga. Selalu cek minyak gear. Okey, dan sharp sama kiri kanan. Biasa kalau corner tak bunyi, boleh servis balik. Ganti cover. Okey, next. Yang ni kita masuk dekat belting. Okey, sini. Ini belting dia. Yang ketara dekat kompresor ni. Okey. Sebenarnya saya sendiri pun kadang staff nak kena tengok betul-betul dia orang pasang, barang sampai plug and play terus pasang je. Sama je, tapi tempat lain sebab saya cakap dengan pelanggan ni pergi balik dekat workshop yang dia buat tu. Takkan dia asyik nak ganti belting je. Okey, problem dia dekat kompresor. Dia balance tak ngam. Okey, ni pasang kompresor balance tak ngam. Siang kat owner kita nak modify pun tak boleh sebab ni terbuk lubang. Atas tak boleh. Kita dah buka dah nak cuba modify pun tak boleh. Okey, kita cakap pada pelanggan pergi balik tempat dia pasang tapi dia nak tukar juga. Okey, kita akan tukar. Ni kompresor, tukar sebiji aircon lah. Kalau tak sebab tu kadang aircon sejuk tapi problem belting asyik putus je. Ni masa pasang nak kena tengok straight ke tak. Untuk next last, kenapa? Nampak tu kadang pun terlepas pandang barang sampai kita terus pasang. Okey, kalau ni puli dengan kompresor ni ngam-ngam. Wah, lebih X otomotif, jaga kereta, jaga keselamatan. Tanya orang sebelah, cuti sekolah ni nak ke mana? Dah cek kereta belum?